Mandi Ben, 2 hari tak mandi ni. Satu, dua, tiga. Siapa siap dulu? Sekarang apa masak? Ini dah sepi beratur. Beratur toilet. Potato masak dengan nasi putih. Sejuk makan pedas-pedas. Sedap. Pak Ali buat Maggi goreng pula. Ya. Pak Ali ha. Mama Ali. Mama Ali Mama Ali. Mama Ali Maggi goreng. Kata kacau dah. Hampir 2 botol. Mantap Pak Ali. Jangan nampak wih. Makan. Ini yang semalam kemarin kereta ni yang sangkut 24 jam kat tengah hutan tu. 23 jam yang sangkut semalam kereta ni. Tengah hutan malam. Lock hub rosak. Mana lock hub dia? Dia dah pucih. Oh, mula buka. Jadi off-road satu tips lagi kan. Lock hub kena standby satu. Kena standby. Tak kira lah murah mahal untuk selamatkan diri. Okay, Land Cruiser ni sangkut pula ni yang sangkut 20 lebih jam ni. Lepas tu ini pula brake hose dia rosak tadi. Brake hose rosak tapi dah sekarang dah siap repair. Semua tengah lepak makan santai-santai tu. Hari pagi sejuk gila. Kabut penuh dengan angin je. Ketok-ketok badan tu. Ni dah tapak resi ni tengok. Ada cucuk tanam lagi ha. Cucuk tanam benda-benda pokok. Sebab ni kawasan balak lama. Lepas tu dia tanamkan balik lah. Tanam balik pokok-pokok mana semua kan. Bagi penuhkan balik pokok. Kembalikan hutan. Ada punya gunung, punya awan tu. Punya lah cantik. Sekarang dia orang tengah welding tengah welding lock hub tadi tu. Agak bising sini tengah welding lock hub yang rosak tadi tu. Ada banglo sini nampak. Semua buat pakai buluh Banglo. Wah, saya ada peti air tu. Dapur, peti air. Ini pekerja-pekerja sini punya banglo. Ada gitar, malam karaoke. Ada yang pekerja ni. Ini dia orang punya bengkel. Ini saw buluh ni besar-besar. Kena cari satu buluh yang cantik untuk buat cawan. Cari tengok yang cantik sikit. Ni cantik, ni cantik. Projek apa tu? Buat cawan. Oh, projek cawan nanti tu. Okay, kita berlumba antara Pokwi dan juga Malik. Siapa siap dulu? Ada 4 cawan lah. Grinder kan. Dan lawan cemik. Aduh kemas. Tak potong mulut. Besok Pak Wi dah berhenti. Jadi ni. Jual kerah pula. Jadi orang asli yang paling putih dalam Malaysia. Macam mana Pokwi? Kalau bocor buat apa? Tunggu kau dia atas. Aduh, Kurang sikit macam dia. sedap tu gaji ni tak pasan. Potong dengan pokong tu. Tak apa, nanti kita dah potong sakut mulut kita jerit tengok. Keluar apa-apa bunyi. Macam panggil apa duyung ah. Tengok. Jerit-jerit boleh pergi 5 km kan. Macam dah sampai. Excavator sampai dah. Untuk clearkan batu lah. Dah excavator sampai dah. Kita nak pergi tarik batu. Ada batu jatuh kat 1 km daripada campsite. Jadi dia menghadang jalan. Kenapa? Masak apa? Wah, jadi kita bambat kita ada masalah. Masalah clutch. Ni push up punya. Push up. Wih. Tak lah. Kalau nak turun sini pun dia bawa ni boleh. Tak orang buluh kena siap. Dah shake semua, tak potong tangan lah sini, tak potong mulut lah. Cantik weh. Isi ayam cantik Weh, bersih ke kalau macam ni? Bersih je, dia tertutup kat dalam, kan apa pun. Air buluh kan ada racun. Power. Besok saya cakap tapi tu kereta selagi lah. Tengok, kita keluar lagi, kembara lagi. Konten sebelum ni kembara juga. Ini pun kembara lagi tarik SD. Kembara ni memang power Dari hari tu punya konten sekarang berkembara tu. Tension dulu. Tarik.
Ayah sikit. Kuat. Buka. Ui. 3, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oi, berat. Satu, dua, tiga. Ni ah kita bombat. Rosak clutch. Jadi gearbox semua kena turun. Betul long sub semua kena turun. Benda sebab tinggi sini ada tanah lapang kat sini, mudah untuk repair lah. Senang untuk repair. Kena turun semua. Tengok saiz, tengok betul punya barang apa semua, baru boleh keluar mencari spare part. Buka. Semua kena buka ah. Semua kena buka. Kena lerai buka habis. Depan belakang. Level gear atas, level gear PTO. Semua kena buka. Ya, buka. Dia tarik lagi depan buka. Kena turun lah. Kena pasang balik. Benda lapik ah. Kena turun semua. Itu tengah repair. Jadi kita sekarang nak pergi alih batu. Orang pergi tengok alih batu macam mana orang alih batu besar-besar kat track ni. Ro. Ha, orang ini naik dengan pilot elek ni ha. Tengok pilot elek macam mana. Cik, excavator. Atas excavator duduk. Shock dia layan excavator tengok. Layan dua orang duduk atas excavator. RFC punya pintu gerbang. Kecun malah kecun. Macam Jurassic Park. Sekarang ni kita pergi ke batu tu. Bila batu tu jatuh, kereta tak boleh nak lalu. Basar tu. Dan kaleng-kaleng batu. Dekat bukit ni. Jadi bila kalau ada batu tu ganggu, kita nak charge naik bukit ni kalau bila hujan tu akan jadi lagi susah. Batu ni nak alih kau pun tak boleh ni. Besar sangat ni. Pilot. Bagi arahan. Sekarang ni dia korek satu lubang ni. Mungkin sebab dia nak alih batu tu pun berat besar kan. Nampak batu tu boleh tahan besar. Jadi dia korek satu lubang kat bawah tu. Dia tarik tu tu berdebuk satu lubang tu. Jadi settle lah masalah. Lepas tu dia kambul balik kan. Orang tengok punya padat batu dia punya mampat tu. Dia orang cakap batu tu yang besar tu kan, lebih daripada 5 tan. Yang kecil ni pun dah 1 tan lebih berat dia. Itulah cara ni. Mantap kamu. Itu dia tambat balik tanah. Tutup batu dekat bawah. Bagi batu tu semadi balik kat bawah tanah. Jadi bolehlah jalan lah kereta kita. Jadi korang tengok batu gerabak ni. Dia sebelum ni dia melekat dekat dinding ni, nampak? Dia ada kawah ni. Okay, jadi bila air hujan dia tolak habis semua. Air apa dah tanah tu makin dalam berbung dia jatuh sini. Jadi menghadang jalan. Okay, tapi sekarang ni dah buka satu jalan baru. Boleh lubang. Kasi tanam. Oh, tanam duduk sekali. Oh. Tapi kena kolek dalam lah batu besar. Bot besar mau jalan lah. Ingat kena dah tanam biji je. Sekarang ni kita naik ke atas. Dia korek lagi. Dalam tu. Lebih 10 kaki dia korek tu. Sekali dia keluar tu. Dia kena korek betul-betul besar, betul-betul dalam. Baru berdebuk ngam-ngam. Tutup. Sekarang ni nak tarik batu lah. Okey. Tarik batu besar tu lah. Batu tu dah. Lubang tu kali siap. Dia tarik batu tu lah. Macam tak gerak langsung. No respon ni. Nanti tarik aku takut excavator jatuh dalam tu. Gerak lah. Sikit lagi. Gerak lah. Tolong nak. Gerak. Tak lah. Oi. Gerak. Mantap Pak Ali. Dah cukup dalam lubang dia. Batu lu timbul lagi 5-6 kaki ni. Naya.
Sekarang ni cerita dia kena kamboi kat tadi apa sebab dia korek lubang tadi tak cukup besar. Tadi sampai tu situ ada lagi sebiji lagi besar ni batu. Dia pecah sekeping kat bawah ni. Batu bapak ni besar. Sini ada sebiji, ini yang besar sebiji, ini lagi sebiji. Sekarang ni dia kambuikan lubang-lubang tu. Lepas tu dia akan buat satu jalan air lah. Bila air hujan dia akan lalu ke belakang batu tu ke bawah. Jadi dia tak akan ganggu jalan kat sini. Dia buat macam bulldozer, budur kayu untuk ratakan jalan. Sekarang ni dia settle lah jalan ni. Dia cuma kemas-kemas sikit je. Ni jom kita gerak balik campsite lah. Susah tengok apa perkembangan Land Cruiser Abang Bat. Ro ciao. Kita dah sampai campsite dah. Dah turun ke bawah? Belum. Mana pasang balik baru turun. Oh, aku ingat turun dia pasang balik ni. Ya, Bok. Gantung je tak turun, gantung je. Oh. Buka kelas tanpa turun gearbox. Buka kelas tanpa turun gearbox kan? Ini memang pakar Malaysia boleh. Oh. Tolak ke belakang. Hebat. Orang Malaysia. Ni brother ni. Malik. Tak tekan Power. Tengok Mak Wi tengok buat apa sebentar. Ni pula tak tahu projek apa pula ni. Wah, habis lah. Lepas ni tayar lipan semua tak payah join lah. Biasa korang tengok Ailet duk makannya. Dia ada buat kerja sebenarnya. apa? Buat toilet lagi buat toilet sebelah campsite Kita punya toilet semua tak ada konkrit meh. Kita tak nak macam konkrit ke besi-besi tak nak. Semua pakai natural punya buluh tengok. Tadi aku dah buat satu cawan lagi. Kita tambah satu lagi. Baru nampak buluh ni macam cantik. Atas sikit. Cantik. Tengok abang ni potong straight tu. Thank you. Cantik. Bapak punya cawan terbaik. Lu makan lu. Makan. Ni makan kari ayam masak oleh Mak Wi. Makan lu. Okey, tong. Okey. Nasi dikut dah. Apa yang dimasak? Otai kita Abang Bat lah. Dia kemas-kemas barang nak turun ke bawah untuk pergi ambil dia punya spare part kereta ni. Dia bukannya clutch plate rosak, ni flywheel dah pecah. Inilah off-road, bukan kaleng-kaleng. Okay, jadi sekarang ni kita lepak-lepak je sampai pergi turun sungai pula mandi weh. 2 hari tak mandi ni sebab sini dia punya pump air tu ada problem sikit. Jadi sekarang ni kita terpaksa pergi ke sungai dan mandi sebab pump tu besok akan siap lah. Dah cari spare part apa semua, tunggu hantar ke Ratan. Apa pokok. Ni jadi taksi. Ya, mandi dulu Ambil tong air mandi isi air. Sebab semua banyak kereta dah rosak. Tinggal satu kereta. Tinggal satu kereta. Jadi ni taksi lah. Apa boleh buat? Mantap Pak Ali. Ambil je. Okay, kita pun ambil tong air, ambil botol isi air sebab air kita dah nak habis dah. Mandi. Sudah 2 hari tak ada mandi. Standby. Mak Wi kasut masuk dalam selut. Jom mandi. Sejuk tau. Apalah satu kayu boleh gantung jap. Kau jumpa pasir. Oh, Malaysia nak. Itu dah betul air. Apa mau yang ambil gambar mandi? Senang mandi. Tak nampak. Aduh. Pastio. Sembah. Oh, betul. Ambil ayu. Sebab campsite kita tak ada ayu. Jadi pakai ayu ni untuk cuci lah. Cuci mop bawi aku tengah. Tinggal tau bukan cuci. Apa dia cuci ni? Oh, sorry.
Kaki. Orang yang pertama sampai. Dua. Kemana? Tapi kita yang last. Amoy betul. Nasib baik saya Amoy. Saya dia rupa ini yang satu lubang besar. Jadi kita melompat ke atas. Tahu ah? Shit. Tong air besar. Terbuka. Habislah baju Bawi. Diingatkan badan tengah basah. Tak nak pakai baju lagi. Alah baju basah sekali. Cantik. Bos besar FC Mr. Tan tarik winch. Ini adalah untuk pembakar semangat kepada peserta-peserta nanti. Mr. Tan pun tarik winch. Okey. Engage. Tapi serius cakap bukit ni memang pacak kau Memang kau punya pacak bukit ni. Okey, terus. Engage support tayar. Support tayar. Main rem saja. Support tayar, momentum. Kalau tak boleh wing bodoh aja. Wing bodoh. Wing kosong. Release. Oh, okey. Release. Go. Pump sikit. Go. Okey. Okay, roll. Go sana. Cukup ah. Kau wincing anchor point elek punya kereta. Dia ada masalah dekat kembara ni sebab apa tau? Sebab kembara ni tak ada gear follow, dia ada gear for high je. Jadi tu sebab tu dia punya dia payah sikit. Net tu, bagi dia net tu. Boleh tak boleh sapat tayar ni? Dia tak ada low. Tapi dah boleh macam landai dah ni. Okay, jom main sikit. Takut. Oh. Jap. Okey. Pak Alis sempat lagi ambil ulang. Oh, roll. Oi, Spiderman ah? Spiderman. Ayo, you pergi jauh sikit. Spiderman. Rabak belakang aku macam ni. Oh, jangan. Spiderman. Oh, jangan. Sampai campsite dah. Dengan Pak Ali Spiderman. Hei, Spiderman. Hei, Spiderman. Ni. Baju bawa 3 set je. Basah. Sebulan baju bulan. Dia cakap balik sebulan buat baju sedasar. Selamat pagi semua. Lelek pakai baju je, jarang tengok dia pakai baju. Nak buat video sikit. Pasal sejuk ah? Tak ada. Ada saya tidur pakai baju semalam tak tutup selimut pun. Oh, hari keempat baru Master Chef nak masak. 3 hari duduk diam. Tengok nasi aku masak semalam fail, tak ada orang makan. Ni nak masak apa ni? Main campak-campak je. Asyik ni. Saya memang suka masak campak-campak. Oh, ayat kari ayam lagi. Kunyit lah. Oh, goreng kunyit. Lepas ni aku nak fly drone kejap. Tengok macam banyak awan kat tu, tepi-tepi gunung ni.
Ni goreng pun sedap. Nah, Nanti aku goreng. hang jadi kau makan. Makan. Aku buat video. Dalam dia kosong ke isi ke? Dia datang melawat kawasan tu. Macam tak masak je, Lek. Ni tengah masak ni mah. Oh, kutuk sikit. Tak puas hati tu. Tak apa hati lah. Masak apa ni? Masak ayam goreng teknik. Lepas tu goreng bendi, sambal bendi ikan bilis. Menyengat. Dia hari ketiga, hari keempat baru dia nak masak. Ada semua tu untuk melayan. Tu main jari kaki je. Buntu je bang. Makan, duduk, tidur. Makan, duduk, tidur. Hari ni dah last day. So kita santai. Layan suasana, makan, lepak, tidur. Nanti kita akan teruskan misi ni. Sampai penghujung starting untuk RFC Challenge RFC 25. Terbaik. Kita akan teruskan misi ni untuk buat yang terbaik RFC tahun ni. Saksikan. Yang mana nak datang, sila datang. Sampai lah. Pukul 10 pagi. Sini dia pelik sikit. Dia tak sama tempat lain. Orang tempat lain, dia makin tengah hari makin panas. Sini kadang-kadang dia makin tengah hari makin sejuk. Pagi panas, tengah hari sejuk. Asyik merokok abang ayam goreng kunyit dengan sambal bendi. Berapa kilo naik? Jangan tanya. Jangan tanya. Dia kalau tanya kan, bila kita jawab jadi kecewa. Sarapan pagi pun dia, makan tengah hari pun dia. Jalan sekali. Tengok, Mak Wi simpan ni, apa nama, tandas ni. Tadi aku nak buat dia tak bagi, dia cakap dia boleh. Senyum sikit Mawi. Wah, sampai terbalik tu. Ni 60 dah boleh-boleh ni lah. 60 pun dah boleh-boleh lagi. Pusing. Ambil sini. Dia takut di sini. Ni jadi tengok. Apa lagi nak tolong? Oi, nak tolong pijak ke tolong apa? Bukan dia petak. Mau ambil kata tak? Kamu tolong hidup ke api? Api ke? Nak gunting ke? Nak kata? Buat apa? Cek minyak dalam sulkis. Oh. Masuk sos cili. Ini kereta pakai sos cili Sos tomato. Cina sos. Bukan, ni cinyu. Dia macam Ni cinyu sos, Cina Melayu. Start recording. Record dah. Dah aku dah tekan. Balik nak ngesah kereta tu lagi. Aduh. Uyuh. Oh. Mau seronok. Tak mau. Masalahnya dia belum seronok lagi. Bayar dulu bang. Itu cerita dia, banyak bayar tak seronok lagi buat hair dah. Bayar dulu baru boleh seronok. Sekurang-kurangnya bagi. Seronok dulu baru bayar. Yalah, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya bagilah kucah dulu masuk keluar baru boleh masak. dah dapat dah cas sikit tadi kan. Ro. Dia pun macam tongkat Ali dia naik straight. Okey, pokok-pokok tadi tu yang kita tengok tu, ni dia. Projek pembangunan ladang hutan dalam hutan simpanan kekal. Nama pemaju Fine Success. Jadi jenis tanaman eucalyptus. Makna. Pakai katanya. Kita dah sampai bengkel. Macam mana boy? Keluar kita sedikit kecewa. Tak apa, lain kali sedikit lagi. Ada peluang lagi. Tapi nasib baik ada PA. Rescue. Tengok Hilux dengan Triton. Kenapa Hilux boleh sampai? Triton tak boleh sampai. Pondan betul Triton. I like dah jual satu side mirror. Tercabut. Lagi tak dah. Boleh. Kita perang macam ni lah. RM3.
Okey. Baik. Ya, siap. 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dah tu. Kita dah terkan dah. Okey. Jadi sekarang ni kereta ni terpaksa towing balik ke Ipoh lah. Begitu sahajalah jenis kita. Ni Pak Ali dengan Acik, bukan Acik, support kau ni. Elek sikit. Support kau ni, dua brother ni. Kita akan buat sampai jadi. Mantap. Okay, boleh sentuh kereta apa Cik? Jimmy pula Jeep Cherokee, sorry. Wah, tak angkat. Aku dah tengok atas dia kan nampak pokok. Bagi lagi ya. Thank you. Jangan serik Okay. Tak Kita serik. siap, kita jalan lagi. Kereta pun dah beli nak serik apa? Mantap. Settle, kasih settle. Thank you. Apa salah silap ke? Baik, boh. Okey. Kau apa ni? Mantap Pak Wei. Petri pun tahu. Mantap Pak Ali. Mantap Pak Ali. Mak Wei lagi. Okay ya. Okey. Hashtag mantap Pak Ali. Mantap Pak Ali ya. Janganlah. 90 juta. Okey. Mantap. Janganlah gelak. Okey, pelan-pelan. Hati-hati. Towing tu nak ikat tayar tapi hujan lebat tiba-tiba masuk kat faham lah. Kena ikat tayar semua kan. Kau pula hujan tu. Nasib baiklah kalau awal. Orang naik towing ni. Daripada beli, unjuk daripada KL ke Raub. Lepas tu Raub ke Gua Musang, kat Tarin Aru, unjuk, masalah tu ni. Lepas tu elek tarik dekat 60 km dia tarik. Tarik aku daripada Pahang sampai ke Kelantan. Cross country main apa. 4 jam 5 jam, 4 jam kita tarik itu. Tarik-tarik sampai ke Pomen, Daleh. Tak boleh juga repair. Ya, naik towing balik Ipoh. Aduh. Tak ada rezeki kali ni. Mungkin ada hikmah di sebaliknya lah. Dia tak bagi kita masuk kan. Ada Ya. sebab. Ada sebab dia. Next trip kita kasih cas ini kereta.